Nak rasa bersantai sambil menjamu selera di tebing Sungai Pahang? Nak rasa melihat panorama indah sambil makan-makan di atas rakit Sungai Pahang? Okey, segalanya ada di sini. Di mana tu? Ni, di A River Cafe Temerloh. Kafe yang terbaru dibuka. Lokasinya cuma di sebelah hilir Jambatan Baharu seberang Temerloh. Menarik bang. Kalau nak duduk di tepi tebing, di sini lapangnya, luas dan lega. Dan kalau nak rasa adventure sikit, kelainan sikit, moh kita turun ke kapal Sungai Pahang. Wow, mengasyikkan. Kita boleh tengok Sungai Pahang dari dekat. Real punya Sungai Pahang yang penuh bersejarah ini. Okey, A River Cafe dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Ingat ya, Isnin cuti. Sabtu dan Ahad dibuka dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan hari-hari biasa 4 petang hingga 10 malam. Dari segi sajiannya pula, western lah. Ada juga masakan panas, macam-macam pilihan lagi lah. Banyak tanya, datang sendirilah baru tahu. Kafe ini diusahakan oleh seorang anak jati Temerloh, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Ahmad, dari dunia akademik ke dunia usahawan. Jadi derahlah kita nerai ke sini ya, kabar ke rodom-rodom terbelaka. Kita ngeteh sambil berborok di kafe pula. Bagi pengunjung-pengunjung dari luar pula, seperti dari Lembah Kelang contohnya, senang je. Dah sampai ke Bandar Temerloh, cari Jambatan Temerloh, naik Jambatan Temerloh ke seberang Temerloh, di situ jumpalah.